School of Politik. School of Politik. Fahamkan apa itu politik. Bukan berpolitik. Nampak? Tapi apa yang berlaku dekat Johor tu, itulah politik. Susahkan orang tua nak pergi ambil duit. Itulah politik. Isu main, isu ladang babi, isu kuil. Itulah politik. Divide and rule. Itulah baru berpolitik ni. Zainal, ZRA. Apa kata Jebat Daka, Kotela? Itu baru politik, Mangko. Ni bukan berpolitik. Ni educate rakyat. Tak jadi bodoh. Tak nak dia orang bodoh macam kau. ZRA. Tak nak dia orang bodoh macam kau, ZRA. Kalau tak dia orang bodoh macam kau. Sebab adalah. Tengok ZRA ni balik pada sumut. ZRA ni balik pada sumut. So dia kata orang macam Sir ni baruah politik lah. Okey, bagi tahu dekat Sir, aku ni baruah siapa? Korang ni ada 6,000, 5,000 dekat X ni. Ada 1,008 dekat Facebook ni. Okey, Sir ni baruah politik, baruah siapa? Baruah parti mana? Bagi tahu. Bagi tahulah. Sir Azri ni baruah parti mana, parti politik mana, baruah siapa? Bagi tahu. Aku tak ada parti. Aku tak ada parti politik. Dulu aku berjuang pun tak ada parti. Aku masuk UMNO menang ESCO. UMNO tak betul, aku tinggal UMNO, aku lawan. Baruah siapa? Bukan parti politik, aku tak ada parti. Okey, baruah pemimpin. Pemimpin mana? Tun Mahathir dengan Anwar Ibrahim, aku lawan dulu. Yes. Tak boleh nak kata baruah Tun Mahathir. Kalau aku baruah Tun Mahathir, aku tak lawan lah. Tun dulu, Tun dengan Anwar Ibrahim. Baruah PAS, baruah Tuan Guru Haji Hadi. Tuan Guru Haji Hadi, aku lawan dulu. Arwani Aziz, aku lawan dulu. Yes. Semua aku lawan. Siapa dengan non kunyit, aku akan lawan. So, baruah apa? Baruah parti. Tak ada parti. Baruah pemimpin. Pemimpin mana? Oh, Isyamuddin. Isyamuddin pun aku balon. Bagi tahulah. Ni, Haji Zainal. Nama pakai Haji. Ni. Bagi tahu baruah politik. Baruah mana? Engkau tu baruah. ZRA ni dia baruah. Dialah baruah sebenar. Baruah politik. Sebab apa baruah politik? Kalau bukan baruah politik, bila kerajaan naikkan harga minyak, tak adalah dia buat kenyataan bodoh. Kau jangan ingat orang lupa pula. Orang tak lupa. Orang tak lupa ZRA. Sabah Sarawak ni saya dah jawab panjang sayang. Begini. Kegunaan Sabah Sarawak dia bukan bandar industri. Sabah Sarawak dia bukan negara industri. Industri ni duduk di Lembah Kelang. Apakah bandar industri yang paling besar di Lembah Kelang? Adalah Lembah Kelang. Yang kedua adalah Pulau Pinang. Yang ketiga adalah bahagian selatan tanah air. Ini adalah zon industri di mana kapasiti diesel untuk industri adalah tinggi. Satu. Sabah Sarawak ni adalah pengangkutan rentan. Kerana mereka guna banyak bot dan mereka guna banyak kenderaan jarak jauh kerana kedudukan jalur negeri dia sangat panjang. Kita tak panggil dia jalur wilayah dia sangat panjang. Maka dia rentan kerana jarak dan dia rentan kerana kepenggunaan berdasarkan ekonomi marhain dia tu, maka kerajaan kekalkan subsidi untuk mereka kerana jumlah yang mereka gunakan tak banyak. Jadi dia kekal murah pada jumlah yang tidak banyak. Kita Semenanjung adalah bandar industri. Orangnya ramai, penggunaannya ramai, maka dia mahal kerana jumlah penggunaannya sangat tinggi. Berarti kekalkan RM2 lebih pada dia, dia pakai 10 to 15%. Kita ni menggunakan 80%. Katakan saya tak dapat persen dia. Nanti tanya dengan kerajaan berapa persen. Menjadikan kerana demand penggunaannya tinggi, maka dia meningkat. Yang kedua, daripada saya jadi wartawan dulu, penyeludupan. Oleh kerana diesel ni menjadi perniagaan di perairan yang sangat tinggi kualiti dia. Dulu minyak diesel kita murah. Kita isi dalam bot, kita bawa dan kita jual kepada nelayan Thailand. Saya daripada wartawan daripada tahun 2000. Inilah story yang selalu saya siarkan dalam edisi siasat. Dengar tuan-tuan, bukan rahsia. Bila kita tak ada berita, berita kita ada apa? Adalah barang penyeludupan. Sekarang oleh kerana Thailand dah capai harga diesel kita RM6.2. Thailand masih lagi RM5.70. Berarti nak sudut ke Thailand tak boleh kerana diesel kita dah tinggi. Cuma kita bagi amaran kepada kerajaan. Kalau kerajaan tak kawal dengan terus menaikkan harga diesel, kesan dia kepada barangan pengguna. Kerana akhirnya barangan pengguna akan meningkat. Untuk saya jelaskan kepada tuan-tuan, bila barangan pengguna menjadi meningkat, submit feedback. Bila barangan pengguna menjadi meningkat, kita bimbang. Harga barang menjadi tinggi dan rakyat menjadi susah. Cuma kita tunggu sampai kita tengok kedudukan harga barang.
Kerana saya jelaskan pada tuan-tuan, kalaulah kerajaan mengambil langkah sekarang lepas dalam bentuk berkala, itu tak akan tahan sampailah di sini RM6, 2 sen dan menjadikan kita susah. Kalau menjadikan kita susah, kita akan mula menyelar kerajaan kerana kawalan di sini harus dibuat dengan tidak mengganggu. Iaitu rentan. Macam saya kata, sekarang ni kita tak jatuhlah hujan batu. Kita tak boleh payung semua orang. Kita payung dulu pengguna petrol. Ni pengguna petrol kena payung. Maka batu yang jatuh atas payung kita ni melambung. Dia jatuh atas kepala siapa pula? Dia jatuh atas kepala diesel. Yang kemudian menaikkan harga barang. Nanti kita kena payung pula diesel. Dia melambung pergi mana? Dia melambung pergi pada penghilangan. Maka tak ada semua orang dalam... Pak, ni baru betul ni kepala ke kotak kasut. Bodoh, tak ada otak cakap. Sembang pandai, tapi bodoh, IQ tak ada. Kau cerita penhidupan, daripada dulu. Kau cerita ZRA lepas ni, daripada kau wartawan, berapa banyak yang didakwa di mahkamah? Sudut minyak ni. Kau wartawan kan? Jangan bodoh-bodohkan orang. Ini baru politik. Payung. Orang yang road notify, payung road notify. Timpulkan dekat orang yang pakai diesel. Lepas tu kau juga cakap harga barang naik. Bila harga barang naik, rakyatlah yang tanggung beban, bodoh. Betul tak? Guys, betul tak betul? Kalau dah harga diesel naik, rakyatlah yang tanggung beban. Kitalah yang tanggung. Ni baruah politik. Ni baruah politik. Malam ni saya nak buka baruah politik. Aku bukan baruah. Kau bagi tahu aku baruah siapa? Aku bagi tahu kau baruah siapa? Kau baruah Anwar Ibrahim. Yes, kau baruah Anwar Ibrahim. Pasal minyak ni cukup lah guys. Pasal minyak ni cukup. Kantoi dah. Orang dah nampak dah. Sekarang senyap lah. Tak cakap dah. Pasal sumuk je lah. Kau baruah. Orang cerita masalah dalam negara. Kau pertahankan kerajaan. Kau lah baruah. Kenapa nak pertahankan? Apa sebab nak naik harga minyak? Sebab apa? Kita semenanjung ni banyak guna diesel. Kita negara ada minyak. Kenapa Indonesia tak naik? ZRA, jawablah. Kau buat video lepas ni jawab. Kenapa Indonesia tak naik? Bagi tahu. Diesel dia RM1 lebih tak naik. Kenapa? Kenapa kita naik? Ini video yang dia kata tu, Selak Omas. Non kunyit bagi tahu Selak Omas. Sebab lalu, ni ZRA, ni aku bagi, malam ni topik bagi ZRA menjawab. Sebab dia suka sangat tuduh orang baruah. Dan sekarang ni minyak di Malaysia ni, tak ada negara lain, saya di Filipina, di Cebu, untuk syarat ASEAN, ada yang beratur. Stesen minyak, ada yang 400 dah tutup, yang lain kena beratur. Kita Alhamdulillah belum sampai ke situ. Doa supaya selamat. Kerana hubungan baik ini membantu supply minyak cukup. Saya kata ini, kita kata sampai Julai, insyaAllah. Diesel cukup. Masalah hari itu minyak ada, diesel tak ada. Ada. Naiklah sedikit barang. Ya, kerana kita beli daripada luar, kita lalu Selat Hormuz, insurans naik, tabang kapal pun naik. Tapi setakat yang kita mampu. So, ZRA dengan non kunyit sama tak? ZRA bagi jawapan dengan non kunyit sama tak? Sama lah. So, kalau bukan baruah Anwar Ibrahim, baruah siapa? Bagi tahu kat aku. Bagi tahu rakyat nak tahu ZRA. Kau baruah siapa? Bagi tahu. Baruah Anwar Ibrahim lah. Sama sembang. Itu lagi cerita. Kapal kita. Betul tak? Cik baiklah. Saya baik dengan Iran. Cik baiklah, brother. Minyak kita Selak Omas. Menggambarkan minyak kita ni semua Selak Omas. Kepala otak kau. Kita negara ada minyak. Geram aku lah. So, Zainal, kau baruah Anwar Ibrahim. Kau jawab. Kalau kau bukan baruah, kau bawa. Jawab. Kau memang baruah dia. Baruah Kau bagi tahu aku baruah siapa? Bagi tahu. Kita nak tahu juga. Kau orang tak nak tahu ke? Sebab dia kata, baruah dia kata, okey, bagi tahu baruah siapa? Baruah parti mana? Baruah pemimpin mana? Bagi tahu lah.
Betul tak? Aku nak tahu. Tapi aku cakap engkau, Baruan Ibrahim. Kau pertahankan penindasan kezaliman yang dibuat oleh rejim Madanon ini. Ni, kau pertahankan. Pasal apa kau pertahankan? Bagi tahulah.